Sekarang ni bila AI model makin lama makin advance kan, hacker pun jadi lebih mudah untuk hack. Ini news terbaru, Vercel digodam. So Vercel ni developer memang suka gunalah. Bila mana diorang nak cipta app dan sebagainya, diorang akan test dulu atas Vercel ni sebab dia ada banyak features and mudahkan kerja developer. So macam mana diorang boleh kena hack? Okay, ada benda macam ni senang nak explain. So, pertama sekali, ada seorang staff dekat Vercel ni, dia gunakan this AI tool. Basically, a productivity tool, nama dia Context.ai. Dan sebenarnya, Context.ai ni yang asalnya kena hack. So, bila hacker ni dapat tahu, salah seorang pengguna Context.ai ni adalah staff Vercel. Sebab apa? Sebab staff Vercel ni, dia connect dia punya Google account dengan AI tools ni, di mana dia juga menggunakan Google Workspace yang dia connect dengan Vercel. Jadi hacker dah tahu, okey, kita dah jumpa lubang dekat Vercel ni melalui staff yang gunakan AI tools ni lah. So once dia dah tahu benda ni, dia pun study lah, okey, apa yang kita nak curi daripada Vercel. And then dia execute dia punya hack dan dia berjaya mencuri API key, database, okey, login credential, semua tu lah, semua dia dah ambil. Lepas dia dah ambil, dia pun post lah dekat forum ni. So forum ni breach forum, hacker-hacker banyak akan gunakan untuk jual data lah. Dan ni dia nak jual data-data yang ada ni untuk 2 juta USD. So kenapa benda ni serius? Sebab banyak syarikat yang menggunakan Vercel. Okay, so kalau data-data sensitif diorang tinggalkan dekat Vercel, most likely hacker ni boleh dapat data-data tu and dia hack all those company yang pernah gunakan Vercel. Jadi dekat sini kena hati-hatilah kalau tuan-tuan perempuan pernah deploy dekat Vercel ke, lepas tu kebetulan simpan data sensitif, ataupun you hire vendor, mungkin vendor tu guna Vercel dan sebagainya. So benda ni orang kata boleh menjadi besar kalau kita tak tengoklah ataupun kita tak check sistem kita sendiri compromise ataupun tidak. Mungkin ada yang rasa ini Vercel je, sistem yang lain should be okay, Malaysia semua okay. No, you are wrong. Based on what happening, banyak sangat case-case hack. Most likely AI model yang bahaya yang cloud duduk pegang tu kan, mungkin dah terkeluar.